Shopee S Loan versus GS Bank Flexi Credit lawankan dengan Ion Bank Personal Finance CI. So hari ni kita akan battlekan ketiga platform pinjaman ataupun pembiayaan ini supaya korang tahu mana satukah yang sesuai untuk korang semua. Jadi kenapa video ni penting adalah sebab ketiga platform ini cara dia beroperasi adalah berbeza and then cost dia pun berbeza. Siapa yang boleh apply pun berbeza dan apakah risikonya pun berbeza. Jadi andai kata korang salah pilih maka korang boleh terjerat hutang lah. Jadi dalam video ni Dok akan explain apakah beza fundamental ketiga produk ini, loan versus credit line versus Islamic financing, and then siapa pula yang boleh apply, sama adakah senang ataupun susah, and then berapa banyak yang boleh kita pinjam di setiap platform itu, and then berapa banyak yang kita betul-betul dapat dekat platform tu, dan yang paling penting sekali berapakah cost dia. Kita akan tengoklah dia punya interest ataupun profit rate dia, and then hidden fees dia, dia ada banyak hidden fees, and then kita akan tengok dia punya pros dan juga cons platform itu setiap satu lah, and kita nak tahulah mana satukah yang betul-betul sesuai lah dengan situasi korang. Itu pun kalau korang betul-betul perlu lah, kalau tak perlu jangan guna. Jadi kalau korang nak tahu semua ini, make sure korang stay sampai habis, dan jangan lupa lah share video ni dekat kawan-kawan korang yang perlukan info ni, dan make sure korang subscribe Daus sebab 70% daripada korang semua masih belum lagi subscribe Daus. So cepat-cepat subscribe sekarang sebab kita nak buka notifikasi sebelum tamatnya tahun 2025 ni. Jadi guys, sebagai permulaan kita kena fahamkan dulu dia punya asas. Ketiga platform ini bukan benda yang sama, dia bukan bank, bukannya money lender, bukan. So kita akan tengok dulu Shopee Loan. Jadi Shopee Loan ni bukanlah produk bank, dia adalah e-commerce. Jadi Shopee S Loan ni adalah servis pinjaman peribadi personal loan yang ditawarkan oleh C-Money Capital Malaysia Sendirian Berhad. Ini adalah company di bawah Shopee lah. So dia beroperasi bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 dan maksudnya dia adalah license money lender, dia bukanlah bank. So dia bagi pinjam sejumlah wang dan korang bayar balik ansuran tetap plus faedah dalam masa tempoh tertentu yang korang pilih lah. Next kita tengok pula tentang GS Bank Flexi Credit. Jadi ini adalah produk daripada GX Bank. Dia adalah sebuah bank digital yang ada lesen daripada Bank Negara Malaysia BNM. Jadi Flexi Credit ini bukan pinjaman biasa, dia lebih kepada credit line ataupun revolving credit. So GX Bank ni akan bagi korang hak kredit contoh RM5,000. Korang boleh gunalah sikit-sikit ikut keperluan. Contoh hanya guna RM1,000 saja daripada RM5,000 yang korang dapat. Jadi faedah ataupun interest rate hanya dikenakan kepada jumlah yang korang pinjam saja, iaitu RM1,000 dan bukannya kepada RM5,000 tadi. Logik lah kan, korang kena hanya bayar apa yang korang pinjam saja. Jadi bila korang dah bayar balik, hak kredit itu boleh guna lagi. Konsep dia memang macam kad kredit lah sikit, memang sama dia. Dan produk ini adalah conventional. Jadi yang ketiga kita nak tengok tentang Ion Bank Personal Finance CI. Yang ini pula daripada Ion Bank, sebuah bank digital Islamik pertama dekat Malaysia dan sudah pastilah ada lesen daripada BNM. Jadi dia offer lah pembiayaan peribadi Islamik Personal Finance CI yang maksudnya dia patuh syariah. Jadi konsep dia pula sama macam term financing. Contohnya korang mohon sejumlah pembiayaan, contohnya RM10,000 dan kalau lulus korang akan terus dapatlah duit tu. Lepas tu korang akan bayar ansuran secara tetap termasuklah kadar keuntungan bank dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jadi dia guna kontrak Islamik seperti tawaruk ataupun murabahah, iaitu jual beli komoditi. So dia bukanlah interest ataupun riba, tapi dia adalah profit rate. Sebab itulah dia patuh syariah. So nampak tak beza asas ni? Loan biasa versus credit line versus Islamic financing. Ini akan effect lah cost dan cara nak guna dia. So jom kita dive satu-satu. Jadi untuk S-Loan ni dia hanya offer kepada pengguna Shopee yang terpilih. So korang kena buka apps korang and then check lah di bahagian mi bawah ini ada tak S-Loan di sini. So macam Daus adalah dekat sini. Cuma pada waktu dulu Daus tak ada, and then Daus pergi email Shopee, tiba-tiba ada dapat RM2,600 dan sekarang limitnya telah pun meningkat kepada RM4,000. Dia nak suruh Daus berhutang lah tu kan. Tapi Daus perasan lah mana kalau kita bayar on time memang dia akan tingkatkan lah kita punya limit sebab dia yakinlah dengan kita nak bagi pinjam duit. Jadi syarat biasa korang kena warga negara Malaysia and then 18 tahun ke atas dan kelulusan adalah mengikut scoring Shopee, which is berapa kerap korang guna Shopee, and then korang bayar SPay later on time ataupun tidak. Dia memang based on data yang korang bagi adalah iaitu daripada korang punya behavior. Kalau korang tak pernah bayar SPay later, memang korang jangan haraplah nak dapat S-Loan ni. Jadi jumlah pinjaman dan juga tempoh dia sangat depend dan bergantung lah pada profil korang. So kalau ikutkan Shopee kata boleh pinjam up to RM100,000. Tapi Daus rasa untuk user biasa macam kita semua mungkin dapat sikit je. Macam Daus dapat RM4,000 saja. Jadi tempoh nak bayar balik pula dia sangat fleksibel. Boleh pilih 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan sampailah 24 bulan. Pilihlah mana yang korang nak. Cuma lagi lama fee yang dikenakan makin mahal lah korang punya interest tu. Dan now kita bincangkan part yang paling penting, iaitu dia punya cost ataupun berapakah yang kita kena bayar balik lah untuk pinjam ni kan. Berapa fee yang kita bayar. So part ni korang kena fokus betul-betul. Kadar faedah dia adalah 1.5% sebulan.
sebulan. So 1.5% sebulan tu sama dengan 18% setahun. Gila tinggi weh. Kalau korang bandingkan dengan personal loan bank biasa, hanyalah maybe sekitar 5 ke 8% setahun. Kalau korang kerja government lagi rendah, tapi di sini 18%. So kalau korang tengok, dah buat contoh dengan dah pakai S-Loan, pinjam RM4,000 24 bulan dan dah kena bayar 226 setiap bulan. Jadi kalau kita tengok dekat sini kan, total interest yang dah bayar untuk 2 tahun ni adalah RM1,379 dan nak hampir double lah, sekitar 30-40% daripada apa yang dah pinjam hanya untuk dia punya fee saja, interest saja, dan ini belum masuk lagi dengan fee-fees lain. Jadi dah pernah buatlah video tentang S-Loan di Shopee, korang boleh tengoklah video ni full detail sikit. So di Shopee S-Loan ni korang kena bayar yuran stamping iaitu sekitar 0.5% daripada jumlah pinjaman. Dia akan tolak siap-siap lah pada duit yang korang dapat. Macam dah pinjam RM4,000 memang takkan dapat RM8,000 ni. And then ada lagi satu fee iaitu yuran pengesahan ataupun attestation fee RM5 pun tolak siap-siap. And then kalau korang lambat bayar, kena lagi penalti lewat bayar iaitu 8% setahun atas jumlah yang tertunggak dan dia kira secara harian lah. Maknanya 8% tu korang bagi 365 hari. So korang darat lah berapa hari yang korang lewat. So yang fee 1.5% sebulan tu kena. And then kalau lambat kena lagi. So macam Daud kalau pinjaman RM4,000 ni, maybe Daud akan dapat sekitar RM3,980. Daud hanya dapat RM3,980, tapi Daud tetap pinjam RM4,000 lah. And then kena lagi faedah 18%. Jadi proses nak mohon S-Loan dalam Shopee ni, first kali korang kena tengok korang dapat ke tak. So kalau korang tak dapat, korang kena tengok lah nombor 2 dan nombor 3 punya platform ni. Tapi kalau dapat, apa yang diperlukan adalah dia akan minta ambil gambar IC korang, and then korang jangan masukkan lah korang punya detail dia biasa seperti alamat kerja, kerja apa, gaji berapa semua. And then kelulusan dia pun cepat iaitu dalam masa 24 jam, dan duit kita boleh pilih sama ada untuk masuk ke dalam kita punya account Shopee Pay ataupun masuk terus ke kita punya account bank. So kelebihan Shopee S-Loan ni dia memang sangat senang nak apply kalau korang ni heavy user Shopee, and kena layak lah, maknanya korang tak buat hal. And then proses dia cepat tapi dia depend juga, and then dia memang sangat convenient sebab dalam app yang sama. So kekurangan Shopee S-Loan ni, interest dia sangat-sangat tinggi, and then ada banyak pula yuran yang ditolak upfront, seperti yuran attestation fee, and ada stamp duty fee, dan kekurangannya dia bukan bank, so kita tidak dilindungi oleh PIDF. So kalau platform ada problem, memang kisah sikit lah, dan risiko dia sangat-sangat tinggi lah untuk korang terjerat dalam hutang kalau tak berdisiplin, sebab fee ni sangat tinggi. So memang kita pinjam pun sebab kita tak ada duit kan, so memang risiko tu tinggi lah untuk terjerat. So untuk siapa yang sesuai S-Loan ni, bagi Daud memang susah nak recommend lah, tak sesuai untuk siapa-siapa. Mungkin lah untuk orang yang kecemasan tahap kritikal, yang sangat-sangat terdesak dan korang yakin 100% yang korang boleh bayar balik cepat dalam masa 1-2 bulan, barulah korang sesuai. Tapi please lah guys, carilah option lain dulu. Next, kita nak tengok pula platform kedua kita, iaitu GS Bank Flexi Credit. So siapakah yang layak nak guna GS Bank Flexi Credit ni? So first kali korang kena jadi customer GS Bank dulu. Korang kena download GS Bank, korang kena settlekan registration, KYC semua tu, and then korang kena buka lah akaun simpanan. Means korang kena deposit duit dalam GS Bank, buka akaun simpanan, barulah akan ada Flexi Credit tu. Jadi inilah interface yang korang akan nampak nanti. So korang boleh tekan ke discover ini, and then dapatlah Flexi Credit di sini. So macam Daud tidak berjaya dapat pula dekat Flexi Credit ni, dan dia akan suruh try pada 15 Mei. Jadi Daud pelik lah kenapa GS Bank ni tidak dapat, sebab platform lain dapat saja. Tapi Daud akui lah Daud ada banyak hutang, dan kereta ada 2, and then hutang rumah ada 1. So maybe dia tengok lah dekat situ dan dia rasa ush, Daud ni macam tak boleh pakai, tak boleh bayar ya. So dia tak bagilah kita punya pinjaman. So kalau korang berjaya Flexi Credit ni, cuba korang komen kat bawah korang berjaya. So macam Daud terpaksa lah guna akaun wife Daud untuk tengoklah berjaya ke tak Flexi Credit, dan akaun dia berjaya guys. Maknanya macam Daud kerja sendiri tak dapat, tapi macam wife saya dia bekerja under orang, ada company, dapatlah apply Flexi Credit ni. Jadi proses dia pun sama saja, korang kena isi segala detail yang diperlukan, and then dia akan adalah sedikit credit check sikit, dan apabila lulus korang akan dapatlah credit limit yang korang layak. Contohnya RM10,000 ke RM5,000 ke. So macam wife saya hanya dapat RM2,000 saja. Jadi inilah contoh kalau korang berjaya, dia akan keluarlah Flexi Credit di sini, dan kalau korang membuat drawdown, dia akan keluarlah dekat sini. So ada kata korang nak guna saja duit, tekan saja drawdown, masukkan saja berapa amount yang korang nak pinjam, contoh 1,100, and then berapa saja yang korang nak pinjam pun boleh dekat sini sampai 60 bulan ataupun paling pendek 6 bulan. So dia tak fleksibel sangat lah, macam S-Loan tadi 3 bulan pun boleh, kat sini minimum 6 bulan. Dia suruh korang bayar lambat-lambat sikit supaya tak
terkesan ataupun tak susah nak bayar. Sebab kalau 3 bulan sakit orang nak bayar kan. Dan minimum pinjaman adalah RM1,000 lah. Kalau kecil tak boleh lah. Jadi apabila korang withdraw, duit tu akan terus masuk lah ke dalam korang punya account GS Bank dan boleh bayar lah. Korang boleh QR, boleh bayar pakai kad ataupun boleh transfer terus. And then dia revolving, so tak ada tempoh tetap macam loan biasa. Sebab kalau loan, korang kena apply. Setiap kali korang pinjam kena apply. Tapi berbeza dengan FlexiCredit GS Bank ni, once saja korang dah bayar balik, korang terus dapat balik limit yang korang pinjam tadi. Dia memang sama lah macam kad kredit. Jadi tentang kos, dia punya faedah dan yuran. Kadar faedah dia variable, maksudnya dia depend lah kepada korang punya credit scoring. So macam wan saya, interest rate dia adalah 15% lebih per annum, which is better lah sikit kan balik as loan tadi 18%, kat sini 15% lebih. Jadi kenapa dia cakap flexible? Sebab tengok ni, kalau dekat dalam website dia cakap boleh dapat 3.78% per annum saja dia punya interest rate, ataupun 6.45 lah dia punya effective interest rate. So dia jauh lah beza dengan 18% yang kita nampak. So tak nak dia variable lah. Senang cerita dia depend kepada berapa banyak amount korang pinjam, berapa tenor dan berapa korang punya credit score lah dah rasa kan. Jadi interest ataupun faedah hanya dikira atas baki yang korang guna, bukanlah ke atas limit total yang korang ada. So kalau pinjam RM1,000 hanya kena bayar interest ada RM1,000 saja dan bukan RM2,100 tadi. Dia untuk GS Bank ini minimum kelayakan pendapatan adalah RM1,500 sebulan. So kalau gaji korang bawah ni, which is sepatutnya tak ada sekarang minimum gaji situ, so, kalau korang ada ni korang tak dapat. Jadi still lah depend kepada korang punya profile ataupun credit score korang. Jadi untuk proses permohonan, korang boleh tengok video ni dah buat dengan lebih detail dekat video ni, tapi semuanya digital saja. So dia perlukan 2 tahun punya EPF statement kalau korang ini bekerja, ataupun korang perlukan 6 bulan bank statement untuk korang bekerja sendiri, bisnes. Dan kedua ini pun sangat senang sajalah, korang download online saja daripada korang punya Maybank to You ke MAE ataupun korang punya iCareWell-SP dalam apps CareWell-SP lah. So kelebihan GS Bank ni dia fleksibel, korang boleh hanya guna bila korang perlu sahaja dan sebanyak manalah yang korang perlu, tapi asalkan dalam limit. And bayar faedah atas apa yang korang guna saja, pinjam saja. Dan dia punya kadar faedah sudah pasti lebih rendah daripada S-Loan. Dan ini adalah produk daripada bank yang berlesen dari Bank Negara Malaysia. So korang akan rasa lebih secure sikit lah. Akaun simpanan GS Bank korang ni dilindungi oleh PIDM. Tapi FlexiCredit ni hutang, bukannya simpanan. And then dia boleh jadilah backup cash flow emergency yang lebih baik daripada S-Loan. So kekurangan GS Bank FlexiCredit ni, dia adalah hutang yang masih ada faedah yang memang agak tinggi lah, 15%. So korang kena disiplin bayar balik. And then kadar faedah ni pun dia tak tentu. Kalau korang dapat yang ni, okey lah kan, lagi rendah daripada semua. Tapi kalau macam dah dapat 15%, so kira tinggi lah. And then kekurangan seterusnya, dia produk konvensional, dia tak patuh syariah. So untuk siapakah yang sesuai menggunakan GS Bank FlexiCredit ni? Dia adalah untuk orang yang perlukan flexibility cash flow jangka pendek. Contohnya freelancer yang tunggu payment masuk, ataupun nak cover belanja yang tak dijangka tapi tahu boleh bayar balik dengan cepat. And then korang yang okey ataupun tak kisah dengan produk konvensional, and korang lebih prefer lah nak deal dengan bank yang berlesen, takut kan dengan S-Loan. So itulah detail tentang GS Bank. Now kita pergi kepada platform ketiga kita, iaitu Ion Bank Personal Finance CI. So siapa yang boleh guna dan boleh dapat lah Finance CI ni? So first kali korang kena jadilah customer Ion Bank ni dulu. Korang kena download apps dia. Jadi untuk register, make sure korang daftar Ion Bank guna kod DAUS ini supaya korang boleh dapat free reward RM5. Sebab kalau korang daftar kosong saja, korang tak dapat reward lah. So, sangat rugi lah. Anda kata daftar kosong saja. And then sebaik saja korang dah register, korang kena deposit RM20 untuk activate korang punya Ion Bank. And then dia akan ada lah dekat bahagian bawah ni Personal Finance CI di sini. Jadi untuk apply Ion Bank Personal Finance CI ni ada beberapa syarat kelayakan pendapatan lah. Contohnya untuk Ion Bank ni minimum gaji kenalah RM3,000 sebulan. Tapi yang bestnya kalau korang pekerja gig ke commission earner ke, memang boleh apply lah. Dia lebih senang lah nak dapat dekat Ion Bank ni, which is Daus ni pun dah try, memang dapat lah Ion Bank ni. GS Bank dapat tapi kat sini dapat. Jadi dia akan ada sedikit lah proses credit check daripada bank, and kalau lulus korang akan dapat sejumlah duit lump sum yang dimohon lah, yang ikutlah korang mohon berapa. Jadi amount yang boleh korang pinjam dalam Ion Bank ni maksimum adalah RM10,000 dan minimum adalah RM1,000, dan tempoh bayaran balik dia adalah 3 ke 24 bulan. So dia kalah sedikit lah dengan GS Bank. So GS Bank yang paling tinggi sekali sampai 60 bulan, buat ada 5 tahun, dahsyat tu. Dan kita bicarakan tentang dia punya kos pula, iaitu dia punya kadar keuntungan dan yuran. Jadi sebabkan dia Islamik, dia guna kadar keuntungan profit rate, bukannya kadar faedah. Tak pakailah interest rate. Dan kadar ini adalah tetaplah sampai habis tempoh pembiayaan. So berapa kadar dia? Hanya 6.88% per
saja. EPR, Effective Profit Rate 10.29% setahun. And then yuran dia adalah wakalah fee RM1. And then proses permohonan dia pun sangat mudah. Korang boleh tengoklah video Daud review full Eon Financing dekat sini. Dekat sini lebih detail lah apa yang korang kena buat kan. Tapi secara pendeknya macam Daud adalah commission earner ataupun pekerja sendiri. So Daud kena upload lah 6 bulan bank statement. Jadi kelulusan loan kita adalah depend kepada bank assessment lah. So kelebihan Eon Bank ni dia patuh syariah. Ini ada pilihan yang nombor satu saja pilihan untuk geng Muslim yang mencari financing yang halal. Tapi kita punya Shopee loan dah patuh syariah. Cuma Daud punya Shopee loan dia tak patuh syariah. Kalau korang baru nak register, baru nak guna, somehow dia dah patuh syariah. So Daud pun tak tahu kenapa dah berpindah ke yang patuh syariah tu. Next kelebihan ni dari segi dia punya profit rate lah, iaitu sekitar 6% lebih saja. JS Bank tadi Daud kena 15%, S-Loan 18%, kat sini 6% lebih, kira okey sangat lah tu. And then kelebihan dia adalah produk daripada bank Islami yang berlesen daripada Bank Negara Malaysia. Jadi kita punya akaun simpanan Eon dilindungi lah oleh PIDM. Dan paling best, dia sangat mesra dan terbuka lah kepada gig worker dan juga commission. Tapi kalau korang tak declare, tak dapat juga lah. So maybe untuk orang yang tak declare tu, maybe lagi senang lah kot. So macam Daud declare dan dapat. Kalau tak declare tu tak pasti. Cuba korang komen. Kalau korang yang tak pernah declare tapi korang just upload saja message, korang dapat tak loan ni? Cuba komen di bawah. Now, kekurangan Eon Bank ni adalah kuranglah fleksibel berbanding credit line ataupun JS Bank flexi credit. Korang akan dapat lump sum terus, dan once korang dah pinjam, korang nak pinjam lagi tak boleh. And kalau korang dah pinjam, korang dah bayar, nak pinjam lagi pun dah tak boleh. Tapi at least tu apa yang Daud alami lah. Dah pinjam dah tak boleh nak pinjam lagi dah. And yang paling sakit, ada syarat kelayakan pendapatan minimum iaitu RM3,000. So tu Daud rasa pun ramai yang dah sangkut lah. Memang kekurangan besar lah kan. Dia hanya ambil orang kaya je kan. And then komitmen nak bayar balik jangka panjang tu tak ada. Hanya 2 tahun saja. So siapakah yang sesuai nak guna Eon Bank ini? First adalah orang yang perlukan sejumlah wang tertentu untuk tujuan spesifik. Sama ada deposit rumah, modal bisnes ataupun pendidikan. Next, orang yang prefer lah pembiayaan yang patuh syariah. Next adalah orang yang mempunyai pendapatan stabil dan memenuhilah syarat kelayakan. Jadi nak dah sediakan satu tema untuk korang senang tengok membuat comparison di antara ketiga platform ini. So korang boleh pause dan tengok satu-satu mana yang korang nak tahu. So kita nak simpulkan mana yang penting yang korang nak tahulah basically kan. So kelayakan pendapatan minimum, maknanya berapa gaji yang diperlukan. Shopee S-Loan tak ada mention berapa minimum gaji. Dia depend. Kalau korang layak, korang dapat. Kalau korang tak pernah guna Shopee, korang gaji berapa banyak pun korang takkan dapat lah. And then untuk GS Bank, minimum gaji adalah RM1,500. Dan untuk Eon Bank Financing RM3,000 gajinya. Next, berapakah amount yang boleh korang pinjam yang paling maksimum sekali? Yang kalau korang dapat tu nasib lah kan. So berapa maksimum korang boleh pinjam di Shopee S-Loan adalah RM20,000. Di GS Bank pula dia tulis up to RM150,000. Dan untuk Eon Bank Financing RM10,000 saja. So dekat sini GS Bank paling tinggi, Shopee S-Loan nombor 2 dan Eon Bank adalah nombor 3. Tapi in actuality, apa yang Daud dapat dia terbalik. Daud dapat kat Eon Bank, Daud boleh pinjam sampai RM10,000 maximum. Boleh dapat semua terus. Tapi di Shopee Loan Daud boleh dapat sampai RM4,000 nombor 2. Di GS Bank terus Daud tak lepas pun apply. So nombor 3 lah sebenarnya. So dia bagi bos sebenarnya dia terbalik lah. Next kita bincangkan tentang dia punya tempoh bayaran balik. Shopee S-Loan 3 ke 24 bulan. Di GS Bank 6 bulan sampailah ke 60 bulan. Dan di Eon Bank 3 hingga ke 24 bulan. So kita boleh nampak yang paling lama adalah GS Bank. Boleh tarik habis lah. Next kita bincangkan tentang dia punya kadar faedah ataupun interest rate ataupun profit rate dia. So yang paling tinggi adalah sudah pasti Shopee S-Loan 18% setahun. Dan untuk GS Bank dah dapat 15%, walaupun dia tulis 3% tapi dapat 15% nombor 2. Dan untuk Eon Bank Financing dia tulis kat sini 6.88% ataupun effective profit rate 10.29%. So dekat sini Eon Bank termenang lah nombor 1. Nombor 2 adalah GS Bank dengan 15% dan nombor 3 kita adalah S-Loan 18%. So memang kalau boleh tak nak gunalah yang 18 dengan 15% ni mahal sangat. And then kita cerita tentang hidden fees. So untuk Shopee S-Loan ada fee, attestation fee RM5, ada stamp duty lah, cost of 5%. Dan untuk GS Bank tak ada fee. Dan untuk Eon Bank ada wakalah fee RM1 saja. And then guys, kalau korang lambat bayar, korang kena denda. Dan ketiga platform ni adalah denda-denda rate. Dan ini adalah fee ataupun rate yang korang kena bayar lah. Andai kata korang lambat bayar, please guys jangan lambat bayar. Korang dah lah kena bayar denda lewat. And then interest rate yang tinggi tu pun korang bayar lagi. So kalau boleh jangan pinjam lah kalau korang tahu korang akan bayar lewat. Jadi make sure korang baca lah dia punya T&C, Terms and Condition. And then korang baca juga lah dia punya PDS, Product Disclosure Sheet. Jangan main sign saja. Make sure korang faham semua kos dan syarat-syaratnya. Hutang adalah tetap hutang. Hanya pinjam bila korang betul-betul perlu dan ikut kemampuan korang bayar balik. Jangan gali lubang untuk tutup lubang yang lama. So guys, dah harapkan korang nampak jelas apakah perbezaan dia Shopee S-Loan, GS Bank Flexi Credit versus Eon Bank Financing. Please comment
komen guys, mana satu yang korang rasa yang paling terbaik yang korang nak guna, dan komen juga anda kata korang berjaya lah pinjam salah satu ni. Tapi dah nasihatkan, kalau tak perlu please jangan berhutang, and kalau betul-betul perlu pun utamakan option daripada bank yang boleh sales dari Ion Bank ataupun Chase Bank dulu. Bandingkan kadar faedah dan yuran terkini diorang, sebab video ni dah maybe korang tengok orang lama, nanti dia akan berubah lah. Jadi kata Esrom pilihan paling terakhir sekali kalau dah tak ada jalan lain langsung, dan pinjam sikit, paling sikit yang boleh, dan bayar balik secepat mungkin. So kalau korang nak register Ion Bank, make sure korang daftar Ion Bank guna kod ini supaya korang boleh dapatlah free reward RM5. Jadi guys, kalau korang rasa video bermanfaat, tolong tekan button like dan share video ni dekat member korang, dan yang paling penting subscribe lah channel Tahu Sedikit ini. So kalau korang ada persoalan, korang boleh komen saja di bahagian komen di bawah. Yang nak tahulah korang punya soalan dan pendapat. So itu saja Bradaus, jumpa lagi pada video yang seterusnya. Ciao.